Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak update ikan mas jenis Shubukin yang saya pelihara daripada tahun lepas. Disebabkan tempat ni saya campur dengan ikan-ikan sungai. Ikan-ikan sungai saya pun dah besar-besar. Ikan Shubukin saya ni pun dah besar sebenarnya, tapi saya rasa memang tak sesuai lah kalau kita campurkan ikan sungai ni dengan ikan mas. Sebab ikan sungai ni agak ganas ya. Habis saya punya ikan Shubukin tu dia gigit, tapi dia gigit dekat bahagian ekor lah. Dia masuk ke kejar ekor ikan mas tu. So saya rasa hari ni saya nak pindahkan ikan-ikan mas jenis Shubukin ni dekat dalam tempat lain. Sekarang memang cuaca masih gelap lagi sebab awal pagi. Jadi biar senang sikit lah saya nak buat kerja. Kalau dah siang tu agak panas kan, sebab tempat ni dia memang terkena cahaya matahari. Jadi saya buat waktu pagi. Jadi belum keluar matahari lagi, so nanti kulit saya tak hitam. Untuk ikan mas Shubukin ni memang saya dah standbykan tempat dia. Satu kolam yang jenis canvas macam tu, kolam canvas macam ni. Dan dalam ni sebenarnya ada ikan patin, ada dalam 3-4 ekor macam tu lah. Tapi tak apa, nanti saya akan keluarkan ikan patin tu dan saya akan pindahkan Shubukin masuk ke dalam ni. Sebelum masukkan ikan Shubukin dalam ni, saya ambil keputusan untuk bersihkan dulu sikit-sikit. Dan pokok yang sepatutnya ada kat tengah tadi tu saya tukarkan ke hujung penjuru sebelah sana. Dan saya buanglah air yang lama ni dan masuk dengan air yang baru. Jadi pokok-pokok ni nanti boleh jadi tempat berlindung lah. Kalau cuaca panas, ikan boleh berlindung kat sini. So nampak lebih kemas, lebih lapang. Lepas saya tunggu dalam beberapa jam, saya tengok air dah mula melepasi paras pump. Dan saya terus onkan pump tu, hidupkan pump. Dan saya rasa dah bolehlah untuk pindahkan semua ikan-ikan Shubukin yang ada dekat dalam fiber tank ni, pindah masuk ke dalam kolam canvas, kolam canvas tu kan. So saya try nak sauk dulu, pakai sauk biasa je. Saya ingat nak buang air dalam ni, tapi mandangan minggu lepas saya baru je lepas buang, jadi saya rasa tak perlulah saya buang. Kita terus sauk je lah ikan ni pakai sauk macam ni. Tapi selepas beberapa kali percubaan, nampak gayanya memang tak dapat, sebab ikan tu laju. Dia tak macam yang ikan jenis oranda ke, dia agak slow. Tapi kalau Shubukin ni memang sangat-sangat laju. So saya tukarlah dengan sauk yang lebih besar dan lebih panjang, jadi senang. Dengan sekali percubaan saja dah dapat seekor. Ini antara ikan yang besar yang ada dekat dalam fiber tank ni. Warna dia memang sangat-sangat cantik bila terkena cahaya matahari. Dan dia makan lumut, dalam tu berlumut, jadi dia makan sekali lumut-lumut tu memang sangat membantulah untuk naikkan dia punya warna. Dan seterusnya kita sauk lagi. Kali ni saya dapat lagi seekor, yang ni pun besar juga, boleh tahan. Dia punya warna pun memang nampak jelas lah macam ni. Bila saya dah sauk, pegang macam ni, baru saya nampak memang sangat-sangat cantik lah colour dia. Warna dia memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat naik. Berbeza dengan pertama kali dulu saya pelihara tu, baru bersaiz lebih kurang dalam 3 inci. Yang ni tadi saya dah ukur lebih kurang dalam 9 inci. Sangat besar lah. Lepas semua ikan-ikan dah selesai saya pindahkan, saya tambah lagi air, tinggikan lagi paras air tu. Dan ikan-ikan ni masih takut lagi sebab tempat baru kan, tempat baru lapang pula tu macam ni. Jadi dia berkumpul pula kat tepi ni. Memang saya buatkan ruang supaya dia boleh pusing kat sini. Dan ya, boleh nampak lah dia berkumpul kat situ. Tapi saya ingat biar dulu, biar dia beradaptasi dengan tempat baru. Dengan air ni pun air baru kan. Kita pantau dulu dalam 1 jam ke 2 jam macam tu, kita tengok macam mana keadaan ikan ni nanti. Selepas 1 jam, saya ingat lebih kurang 1 jam, ikan dah mula
beradaptasi dengan tempat baru dan mula pusing-pusing dan sibuk main buih dekat situ kan. Sebenarnya kalau ikutkan tak elok sebenarnya kena buih macam tu, tapi pipe tu memang saya tak ada stok lagi. Nanti insyaAllah kalau ada pipe saya akan sambung lagi biar dia rendah, dia tak jadi air terjun macam tu. Sebenarnya ikan ni daripada sebelum pindah tadi tu memang saya tak ada bagi makan, dan sekarang pun saya tak akan bagi makan. Saya puasakan dulu untuk siang hari ni. Memang ini salah satu cara atau teknik saya kalau nak pindah ikan. Saya puasakan dulu, dan selepas pindah pun saya tak akan bagi makan, saya puasakan dulu biar dia betul-betul serasi. Dah okey baru kita bagi makan macam biasa. Dan pada waktu malam saya tengok ikan masih lagi okey, tak ada apa-apa masalah. Dekat kawasan ni memang saya tak pasang lampu, ini cuma kena bias cahaya daripada rumah. Mungkin akan datang saya akan letak lampu solar lah kat sini. Jadi tak perlu pakai elektrik, cuma pakai solar je. So saya rasa setakat ini saja video untuk hari ini. Nanti akan datang saya akan update lagi lah perkembangan ikan shrimp bukit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.